Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku Malaysia. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadiri sesi pada tengah hari ini, sesi Brown Bag Seminar Institut Pelatihan Kesertaan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan sesi ketiga 2017. Dan pada hari ini kita cukup bertuah kerana kita didatangkan khas oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Azli bin Ahmad yang bukan calon-calon orangnya, yang merupakan sebelum ini medical doctor yang merupakan graduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga beliau merupakan pemegang Master in Public Health University Science Malaysia. Beliau sangat berpengalaman dalam menjalankan rangkaian promosi program kesihatan seperti pada hari ini di pejabat-pejabat kerajaan dan juga swasta, antaranya agensi-agensi besar seperti Petronas, MARA dan pada hari ini KPKT. Dan tuan-tuan dan puan-puan antara orang yang bertuah pada hari ini kerana kita berpeluang untuk meluangkan masa pada hari ini. Saya tidak mahu membuang masa tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar celoteh saya. Dengan itu, berikan tepukan yang berpeluh. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Azli Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Tajuk hari ini kita akan bawa dalam bentuk santai. Walaupun setting dia agak janggal. Tuan-tuan, kita bincang overweight pada hari ini, tapi ada pizza. Okey, saya bukan nak cerita tak boleh makan pizza. Cumanya kita perlu jaga sesuatu lah. Jadi tuan-tuan, untuk pengenalan diri saya, nama saya Dr. Azli. Tuan-tuan, saya minta tengok pada slide saya ni. Mohon kenal pasti di mana saya. Di dalam gambar. Di dalam ni. Ni betul saya ni. Betul. Confirm Siapa kata bukan saya yang angkat tangan tak? Yang ni saya ke tak? Betul. Ada perbezaan tak antara gambar ni dengan sekarang? Apa perbezaan dia tuan buat? Kurus. Tak ada kaitan dengan jom kurus Kevin Zahari lah. Cuma saya nak beritahu, ini berlaku pada 4 tahun lepas. Macam ni saya boleh ingat. Ni adalah kawinan adik saya. Okay, 4 tahun lepas. Saya baru habis Master in Public Health masa tu di Universiti Sains Malaysia. Dan ini anak kedua saya. Okay. Yang lagi menariknya, bila saya tunjukkan gambar ni, saya baru dapat gambar ni sebulan lepas. Adik saya keluarkan dalam WhatsApp group. Semua orang bergelak-gelak ketawa lah dalam WhatsApp tu. Segala emoticon keluar dekat WhatsApp tu sebab tengok gambar ni. Dan ada yang saya pula sangat-sangat rasa macam terkejut. Saya WhatsApp dekat group family besar sikit. Maksudnya ada atuk saya, ada pakcik saya dan sebagainya. Boleh agak-agak teka mana isteri saya. Boleh teka-teka lah mana satu isteri saya dalam gambar ni. This one yang mengandung. So apa soalan seterusnya dalam WhatsApp group? WhatsApp group biasalah, di social media ada orang bincang topik seminar ke dalam WhatsApp group kan. Dia tanya siapa yang mengandung sebenarnya. Okay, that fact dulu. Memang itu saya tak berani timbang pun masa tu. Saya seorang pemegang ijazah sarjana dalam bidang kesihatan masyarakat. Seorang yang sepatutnya mempromosikan kesihatan. Jadi apa kesan overweight terhadap saya? Tuan-tuan, apa yang berlaku pada 1 hari bulan 8 tahun lepas? Pada tahun lepas, saya buat keputusan untuk ambil insurans hayat. Okay. Jadi perlu lalu medical check up. Ambil besar sikit kan. Perlu lalu medical check up. Dan bila nak pergi medical check up, apa yang berlaku pada tuan-tuan dan puan? Takut ke berani? Takut ke berani? Siapa yang berani pergi medical check up? Berani Okay, good. Berani, good. Saya takut. As doktor, saya still takut pasal pasal kita takut ada hakikat-hakikat yang kita tak boleh nak terima Ada kan hakikat sebenarnya, oh ni tak boleh lah, takut ada kolesterol tinggi lah, apa macam-macam betul. Saya pula satu lagi tak nak bayar premium tinggi
So saya kata 1 August saya kena kurus. So saya decide 1 bulan 8 saya nak kurus, 1 hari bulan 10 saya jadi macam ni. Saya turun 12 kilo dalam masa 2 bulan. 12 kilo dalam masa 2 bulan. Dan tuan-tuan dan puan, selagi saya tak ada dalam keadaan turun berat badan dan dalam keadaan saya sebegini, saya takkan berani menjejak kaki di pentas ni. Ni Cik Izzuan kawan saya macam mana pun mungkin tak confident langsung nak bagi saya bawa tajuk overweight. Tuan-tuan boleh bayang tak kat depan dia macam tu. Overweight ni sebenarnya boleh menyebabkan masalah jantung. Dia boleh menyebabkan juga stroke. Dia juga boleh menyebabkan segala macam. Confirm orang tak nak dengar. Setuju tak? Dan itu sebenarnya berlaku pada saya juga dekat klinik. Saya macam Tuan Pengurusi tadi beritahu, saya ada terlibat dengan Petronas dan sebagainya. Ada satu supervisor ni, saya unfitkan dia to work because polisi syarikat tu adalah kena 30 BMI. Kalau tak, out you go. Gaji dia masa tu dah 5 digit. I unfit dia to work. Dia boleh cakap apa? Ada 6 orang yang saya unfitkan. Saya ingat lagi, projek tu memang nak 30 je dia punya BMI. Yang last one, supervisor tu cakap, doktor boleh tengok diri sendiri tak? Saya kalau boleh saya bagi cermin kat doktor lah. You sendiri cakap pasal nak suruh turunkan berat badan, you sendiri macam ni. Okay, so kesan kepada saya adalah ia memberi motivasi untuk saya turunkan berat badan. Tapi pada hari ini saya nak cerita yang specifically ada kaitan dengan situasi you. Okay? So jadi apa jadi selepas tu, saya buat banyak slide. Slide yang ini tuan-tuan keluar pada tahun 2011 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malaysia ni nak jadi masuk World Cup susah. Betul kan? Masuk World Cup susah kan? Tak masuk World Cup. Tapi kita dah champion dah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kita among Southeast Asia ni kita champion dari segi kegemukan. 44.2% orang kita berbandingkan Vietnam hanya tak nampak, hanya 18% saya ingat. Kecil daripada 12, orang ni dalam 10%. Anak saya tanya, Vietnam ni kat mana? Dia kata, dan kenapa orang kita jadi macam ni? Sebab so obvious. Data terbaru menunjukkan 50% rakyat Malaysia kegemukan. Maksudnya kalau kita dalam dewan ni, siapa yang nak jadi gemuk? Saya bagi ini dulu lah. Separuh ni akan gemuk. Okay, ayat sentap sikit kan? Tapi itulah hakikat dia. Separuh ni akan gemuk, separuh ni tak. Okey, saya layani. Separuh ni gemuk, separuh ni tak. Itu yang situasi sekarang. So saya terfikir masa tu mungkin saya dalam keadaan ni lah, dan saya tak membantu pun. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak saya pun ganjil lah nak bersenam. Dia selalu yang menjadi kesentapan seterus saya adalah memaklumkan sekarang masuk dalam waktu solat fardu subuh bagi kawasan Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sekian dan selamat menunaikan ibadah kepada semua. Anak saya yang seorang ni, dia suka selak perut saya. Sebelum saya kurus lah, dia kata kenapa dia? Anak saya yang nombor 3 yang dalam kandungan tu, sampai ada seorang ayah saudara dia selalu buka gemuk. So yang pak saudara saya, pak saudara adik ipar saya tu pun dah turun. Okay, itu kesan lah. Okay. So jadi alhamdulillah dan bukan macam ni, dan banyak juga kita share sama bagi Malaysia, Al Hijrah. Dan saya dulu memang terkesan dengan program ni, Biggest Loser. Siapa hidup dalam zaman tengok reality TV Biggest Loser ni? Okay. Alhamdulillah saya run own Biggest Loser, tapi dekat area Johor. This one saya buat untuk Johor Corporation. Okay. Ni ada dalam 75 peserta yang daftar. Tapi itulah tuan-tuan, kalau sedari saya tak kurus, saya tak akan ada orang percaya lah saya nak buat program. Betul kan? So jadi sekarang saya nak share kepada tuan-tuan macam mana kita boleh turun dengan cepat. Dan apa sebelum tu apa kesan dia kepada tuan-tuan
Tuan-tuan, saya beritahu sikit fakta dalam Malaysia. Saya dah beritahu tadi 47% sekarang dalam keadaan kegemukan. 1.5 juta rakyat Johor gemuk. Saya letak Johor tu pasal saya selalu bagi tahu kat Johor lah. Okay? Kebanyakan yang obes akan kalangan wanita. Itu fakta daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pasal tu, kalau Kelly Zahari launch 9 September ni Jom Kurus Satu Malaysia, 80% will be female. Sebab ikut hakikatnya memang dia orang lebih prone untuk obesity. Okay? Kemudian yang daripada obesity ni pula 1/3 akan ada darah tinggi. 20% daripada tu tak tahu pun ada darah tinggi, tiba-tiba dah ada dekat katil hospital. Okay? Separuh daripada yang obesity tu tak tahu pun sebenarnya dia ada kolesterol tinggi. Tahu-tahu dah ada macam biji-biji. Okay? Orang kurus tak semesti kolesterol rendah. Dan orang gemuk jangan rasa selamat, sebab dah nampak pun kolesterol dia. Alright? Kita kena cepat. Berapa banyak kerajaan spend untuk rawatan? Sekitar 1.53 billion in 2015. Banyak. Productivity memang akan menurun. Banyak duit duit cukai kita digunakan. Okay? Dan di kalangan kanak-kanak sendiri, mengikut statistik Kementerian Kesihatan, 1 juta kanak-kanak bawah 18 tahun digolongkan obes, 30 dan ke atas. Okay? Faktor dia memang senang adalah gula. Terlalu sangat ambil makanan ringan. Okay? So bermula dengan apa tuan-tuan? Bermula dengan tak jaga kesihatan. So saya sebelum ni saya nak puji kepada tuan-tuan dan puan yang berada di depan saya ni, kerana tuan-tuan ambil effort. Tuan-tuan tahu kan tajuk ni? Ke ada yang tak tahu ke tajuk tiba-tiba datang? Rasa macam siapa pula kat depan ni, tajuk apa pula? So most of your your choice yang menyebabkan you datang sini. Itu adalah petanda pertama you akan dapat sesuatu daripada program ni, keluar daripada pintu ni. Dan saya boleh cakap sekurang-kurangnya 4 penyakit utama adalah disebabkan oleh masalah ni. Dan saya sebenarnya panggil dia bukan masalah, saya panggil dia satu penyakit. Dekat US dengan UK dia panggil obesity ni penyakit, dan ada pakar khas untuk settle dalam kalangan doktor. Kat Malaysia belum ada lagi. Tuan-tuan, bila kita tanya macam mana kita nak settle masalah ni, betul tak? Jawapan ni sama kan? Betul? Mesti makan dan minum yang berkualiti. Okay? Pizza Hut ni boleh makan, tapi ada cara nak makan. Okay? Senam 30%. Yang ni 70% of your success. 30% is senam. Alright? Dan tidur yang berkualiti actually 100% effort. Maksudnya the whole life you mesti ada tidur yang berkualiti. Actually effort untuk dapat this gaya hidup sihat is 200%. 70%, 30%, 100% from tidur. So you kena ada teknik tidur yang betul. Kalau you tak ada dapat teknik tidur yang betul tu, yang susah nak dapat 12 kilo dalam masa 2 bulan. Banyak study menunjukkan kalau you dapat kontrol tidur, senam tak berapa banyak, still boleh lose weight. Sebab pada waktu malam sendiri ada activity fat burning. Okay, pasal tu semalam saya visit lagi Johor Corp. Dia orang kata, saya nampak lah, ada seorang manager tu cakap, saya nampaknya doktor yang semakin kurus, anak murid ni semakin besar. Dia orang besar pun 1 kilo je lah. Sebab saya cakap, saya dah ada teknik lah. Dan mostly memang saya boleh kata saya betulkan antara yang terawal adalah tidur. Tapi tuan-tuan dan puan, ada orang yang tak dapat tidur senyenyak ni. Dekat tempat kerja, apa yang berlaku? Dia jadi macam ni. Mengikut ilmu HR, kita panggil dia presentism. Presentism ni, apa maksud presentism? Dia ada, serupa tak ada. Baik tak ada dengan yang bos cakap. Kau baik tak ada lah. Perkataan macam tu selalu keluar lah. Presentism. Selalu kalau HR kita cakap pasal absentism kan, MC selalu.
Tapi this one is a most important problem sekarang ni in term of HR, sebab ada tapi tak ada productivity. Ada tak yang berjumpa macam ni? Dan sometimes kita terlupa nak tanya dia, mungkin dia ada masalah tidur. Okay? Dan lebih teruk yang banyak saya jumpa, accident. Kalau kat tempat kerja, manufacturing contohnya, kat tempat kilang contohnya, accident dengan mesin, tangan putus, tangan luka hari-hari. Sebab apa? Setiap kali dia buat kerja, walaupun kita nampak kerja tu aktif, dia boleh terlena. Ada tak kawan-kawan kita macam ni? Ada tak kat tempat kerja macam ni? Ikut kajian sekitar 20% ada. Dalam kelas saya, sekali tu, kelas CPR tau, kelas CPR boleh ngantuk. Kelas CPR boleh ngantuk. Something lah, saya tanya, memang betul ada tanda-tanda penyakit yang disebabkan obesity. So tuan-tuan boleh tengok, ada tak tuan-tuan ada satu yang atas ni dah cukup mengatakan tuan-tuan ada problem daripada obesity. Berdengkur kuat, pintu luar boleh dengar dah dengkuran tu. Kalau jiran sebelah boleh dengar, confirm dengkur tu teruk betul. Ada tak suami kita ke, kawan-kawan kita ke, dan kita pula kat sebelah pernah nampak dia macam okay. Dia selalu terjaga malam dan dia kata dia rasa macam cekik-cekik. Bila pagi, antara yang kita boleh tanya, dia boleh selalu cakap dia ada mulut kering. Sebab apa? Masa-masa dia tidur, actually dia tak dapat flow yang bagus. Okay? Okay, kalau ada ni tuan-tuan, sila laporkan kepada dia untuk pergi jumpa doktor. Sebab kemungkinan ada perkara yang kita boleh bantu. Apa yang problem kita nak bincang ni pasal obstructive sleep apnea. Okay? Obstructive sleep apnea. Wife sampai tak boleh tahan lah. Okay? Dengkur kuat. Okay? So kita tengok obstructive sleep apnea, patutnya kita tidur, udara masuk secara normal macam ni. Tetapi kalau dalam keadaan orang obesity, ni lidah dia boleh ke belakang dan tutup terus, sama ada melalui hidung, melalui hidung ataupun melalui mulut. So tak ada oksigen yang pergi ke otak, so pagi-pagi dia akan senang terlena. Okay, berapa kali sekurang-kurang kalau kita buat sleep study, ada satu study kita panggil sleep study, terhenti nafas ni sekitar 10 saat dan lebih. Satu episod 10 saat dan lebih. Dan berapa kali dalam satu malam tu berlaku lebih kurang 30 episod. So banyak kali dia tak ada oksigen yang sepatutnya kita dapat, right? So mengikut kajian, punca utama dia adalah obesity. Punca utama memang obesity. So obesity ni menyebabkan masalah OSA ni. OSA ni akan menyebabkan obesity makin teruk. So OSA menyebabkan obesity makin teruk, obesity pula menyebabkan OSA makin teruk. So lama-lama dia makin teruk. Dan saya nak beritahu, ada sahabat saya yang memang obes, meninggal atas katil pada waktu malam. Kemungkinannya ada kaitan dengan katil. Sebab apa? Komplikasi dia, segala apa yang kita boleh fikirkan ada. So macam mana dengan productivity dia? Confirm ada masalah. Terutamanya ni yang ni, kita boleh detect awal ni masalah memori yang semakin menurun. Sekarang pun dah macam menurun. Nak pergi kerja je terlupa kunci kereta. Pernah tak berlaku? Kat mana saya punya kunci kereta? Kan? So kemungkinan tidur tak cukup. Ini tanda-tanda lain lah. Tanda-tanda lain. So segala tanda ni sebenarnya kena buat pemeriksaan dengan pakar ENT. Pakar telinga, hidung, tekak. Okey tuan-tuan, saya beritahu sikit tindakan pantas sebab kita ada masa yang singkat ni. Ni pun dah dengan 10 minit ni.
Tanda paling pertama sekali yang kita kena buat, kita kena tahu kita ada problem. Bila dah tahu ada problem, tuan-tuan kena buat usaha untuk turunkan berat badan. Banyak kelas you boleh datang. Kat sini pun saya rasa, kat Putrajaya ni pun saya dengar dekat dia punya park tu macam-macam effort ada untuk buat senaman tu. Okay? Tapi saya nak beritahu senaman tu hanya 30%. Macam mana pun you kena control you punya diet. Bukan control lah, you kena tahu you nak kena ambil diet yang betul. Kemudian you kena ada tidur yang betul. So this one. Tapi saya nak cerita pasal tidur, teknik tidur quality ni. Ini memang semua yang saya letak ni ada kaitan dengan study. Saya tak letak kalau tak ada dalam study lah. Tidur kalau boleh miring kanan. Sebab apa? Memang ada kajian dia, kita nak kurangkan tekanan pada jantung. Okay, this is the best position untuk tidur, miring kanan. Ada orang tanya saya, doktor, saya ni memang miring kanan masa start, tapi lala dah jadi macam Superman. Tak apa, hari-hari you train, lama-lama dia akan maintain. Okay, you punya starting position tu penting. Lama-lama dia akan terbiasa. So penting kanan. Kedua, jangan pakai lampu langsung kalau boleh. Saya dulu, antara yang pertama saya buat adalah saya tutup lampu. Sebab dulu saya takut juga, saya pasang lampu lagi. So antara perkara yang awal saya buat adalah saya offkan bilik saya gelap. Dan selesa tu adalah aircon sekitar 22 ke 24 macam tu. Ikut kajian memang ada letak nombor 22 hingga 24. Kalau tak ada aircon, maksudnya kipas laju. Okay, so tu maksud selesa. This one ada study done by NASA. Kita panggil angkasawan ya. Sebab dia orang kat atas kena TikTok, memori tak boleh lupa apa semua. So dia orang antara training dia orang adalah training tidur yang betul. Okay. Dan yang last, this one memang betul. Kurangkan gadget, kalau boleh off gadget, no WhatsApp, everything 30 minutes before tidur. Sebab blue light mengganggu biological clock. Biological clock itu ada kaitan dengan blue light. Blue light yang keluar daripada gadget. So sebolehnya kurangkan gadget, kalau boleh off gadget before 30 minutes. Kalau plan nak tidur pukul 11, paling last tidur pukul 11. Okay. Sebab memang you ada problem dengan yang tadi saya cakap berdengkur kuat. Tapi you betulkan yang this one dulu sebelum jumpa Dr. ENT akan banyak membantu. Okay. Okay, rujukan ke pakar ENT ni basically kita nak tahu masalah OSA tadi. Dia orang akan tanya macam-macam lah. Okay, antaranya okay, BMI more than 35. Besar betul tu. Memang besar betul. Tapi sebenarnya saya letak 30 dan ke atas pun dah start. Okay, antara yang lagi leher ni, leher besar lebih kurang besar daripada 40 cm. So dia orang tahu ukur. So banyak assessment yang Dr. ENT akan buat. Okay, kalau nak cepat, tuan-tuan ada aplikasi ni boleh saya suggest yang M-Sleep Test ni lah. Sebab saya sendiri guna yang ni. Nak tahu kita ada tak problem dengan tidur. Sebab sekarang musim apps kan. So ni boleh digunakan. Ada tak problem dengan tidur? Yang ni banyak soalan dia, tapi berbaloi untuk jawab. Okay. Dan kalau kita disahkan oleh pakar ENT untuk memang ada problem ni, dia orang akan buat satu lagi study, dipanggil sleep study ni. Tuan-tuan, sleep study ni ada lebih kurang 13 jenis ujian yang dia orang buat. Antaranya adalah dia orang tengok kita punya deburan tu macam mana. So ada mikrofon. So semua ada video, rekod semua. Dan dia orang akan tengok juga berapa banyak kali you macam mati lah. App ni aku actually mati semasa tidur. So dia akan test lah. Okay. So ini akan berlaku. Okay, ini akan berlaku. Dan akhirnya kalau tuan-tuan disahkan dan perlukan sesuatu sebab oksigen selalu tak dapat kan, dia akan bagi you oksigen bawa balik rumah. So bayangkan macam mana produksi kerja kita. Confirm akan terganggu tau. Walaupun dia dah happy, tapi dia ni tak happy lah. Sebelum ni dia tak happy. Dia ni dengkur selamba je, dia tak happy. Tapi sekarang tengok dia kena pakai oksigen. Kalau ikutkan rate, saya tak tanya dekat supplier, lebih kurang 20 ke 35 ribu.
Tapi tuan-tuan, inilah nilai dia yang kita terpaksa ambil, kita terpaksa hadapilah kalau kita dalam keadaan obese. Okay? Dan ini sebenarnya untuk sedar oksigen je, still kena turun berat badan. Ini untuk sedar oksigen saya. Ada tak kawan-kawan siapa-siapa yang pernah jumpa yang sebegini end up ni? Tak pernah jumpa lagi kan? Okay? Sebab setiap kali saya pergi kat industri, memang kebanyakannya yang kita dapat trace tu, contoh selalu injet machine, kita trace boleh kata 30% ada masalah ni. Okay? So kita cakap OSA ni sebenarnya kita mampu rawat dengan gaya hidup sihat. Tuan, saya ni cerita kedua lah dari segi productivity saya nak tunjuk. Okay? Dulu kan sebelum saya ada klinik sini kat Johor Bahru, dan saya buat training dengan company lah. Saya dulu seorang pemotong kaki. Okay. Satu hari at least 4 kaki saya kena potong. Kalau tak, bos saya kata saya tak productivity. Tak, dia tak cakap macam tu lah, tapi nampak sangat macam tak buat kerja lah. Sama ada kita potong jari ataupun kita potong kaki. Okay. So sekarang dalam kes ni, saya sebenarnya ada jumpa seorang nama dia Pak Samad. Pak Samad ni, dia tiba-tiba je kaki dia luka dan tiba-tiba hitam. Masa saya di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, orang yang dekat ward dengan orang yang potong orang lain. So saya tak kenal pun Pak Samad kat ward. Saya tahu saya dapat order untuk potong, at least mula saya selamatkan dulu. So buang ni sebab ada nanah. Okey, Pak Samad ni akhirnya dah teruk macam ni, saya terpaksa potong. Okey, yang ni kita buat pembedahan bawah lutut. Yang ni yang besi ni tuan-tuan adalah yang nak memotong tulang. Kita potong kulit, muscle, urat salur darah yang kalau kita pecah dia akan memancut-mancut. So besi ni memang sangat tajam, dia boleh potong tulang tu sekitar 30 saat. Macam tu, dan akhirnya jatuhlah kaki tu kan. So ni kerja yang saya buat hari-hari je dulu. Dan macam ni messy memang messy. Dan akhirnya kita kena settlekan dia dalam bentuk yang cantik ni sebab kita nak pakaikan dia kaki palsu. Cerita Pak Samad ni, lepas 3 hari lepas 3 hari saya potong kaki dia, saya ingat sangat kisah dia ni pasal saya potong kaki dia 30 minit lagi nak waktu buka puasa. Orang lain makan daging bakar, nasi kerabu, daging bakar kan. Saya makan daging, saya tengok daging bakar, saya membakar daging dia tu. So tuan-tuan, Pak Samad ni cari, dia tanya nurse, mana doktor yang potong kaki saya? Saya dah gabra dah. Tak pernah tak ada orang tanya doktor potong kaki ni kat mana kan. Tapi saya berani yang ini, saya pergi jumpa dia. Rupanya Pak Samad cakap, wife dia selalu nasihatkan dia lah, jangan minum sangat benda-benda macam ni. Okay. Sebab the main culprit untuk obesity adalah gula. Okay. Bukan benda banyak pun. Pasal tu banyak program macam Johor Corporation pun, bila dia orang off gula, yang berjaya-berjaya ni, dia orang berjaya off gula, dia orang berjaya, ada yang seorang tu 12.5 dapat turun 15 kilo. Dengan off gula je tu tak ada magic sangat pun. Tapi dia perlukan coaching juga, pasal certain orang macam mana nak ganti gula, macam ni nak macam ni pula. Okay, jaga portion. So, tapi Pak Samad ni beritahu saya, kalau doktor ada forum ataupun ada tempat nak cerita, tolonglah cerita. Tak payahlah gula ni banyak sangat. Tuan-tuan, sebenarnya banyak benda kat depan kita ni dah banyak sangat gula. Okay. Jadi kalau nak cerita pasal gula je perlu lagi 45 minit lagi. Okay. Semua saya beritahu, kalau you all serious about obesity, perkara yang paling asas adalah kurang gula, kalau boleh off gula. Sebab saya nak you all keluar, at least dapat keep in mind, sebab dia boleh bawa kepada segala macam penyakit. Off gula. Okay. Kalau untuk anak-anak, jangan kita bagi sangat. Okay. Sebab ikut kajian pun, anak-anak yang suka melawan, bila dibuat brain study dia dekat Australia, ada kaitan dengan overdose. Kita orang sana dah panggil overdose. So tuan-tuan, ni ada video tak apa.
So saya nak beritahu, makan dan minum kena betul, senam betul, tidur yang betul. Ini kita sebut pasal productivity. Kalau tak, you akan tak dapat productivity you. So ni saya punya FB lah, kalau ada yang nak follow, sebab saya letak FB saya mostly kita punya konten-konten yang kita buat program lah. Okay, sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Dr. Azli Ahmad. Walaupun kita telah tengok gambar-gambar kaki dipotong dan sebagainya, saya harap tuan-tuan dan puan masih berselera untuk menikmati pizza tersebut ya. Boleh makan bak kata doktor, cuma jaga tidur dan jangan malas bersenam. Kalau duduk depan komputer pun sebenarnya kita masih boleh bersenam doktor ya. Kita Google lah tengok senaman-senaman depan komputer tu macam mana walaupun kita datang kursi. Jangan tahu di Shopee makan pizza balik tidur. Itu lebih seperti. Okey, saya buka untuk sebarang soalan nak tanya pada doktor. Jauh doktor datang daripada Johor Bahru nak kongsi dengan kita tentang penjagaan kesihatan. Okey, ada. Saya nak tanya, kalau petang kita memandu, tu nak enakkan mengantuk. Kalau buka mata, tak boleh kita buat mengantuk. Okey, bila saya cakap memang ada kaitan dengan study biasa dengan sudut science watch tak pernah, macam tak pernah baca page dia. Okay. PW community tak pernah. So saya cakap semua ada on study. Antara cara yang paling senang buat waktu break macam ni, tidur 27 minit. Astronaut NASA di-train untuk 27 minit tidur around 1 o'clock. So dia boleh dia kelebihan dia adalah dia dapat kekal sehat selepas pukul 2, kekal cergas, kekal fit, cergas selepas pukul 2, dan dia dapat tidur sekitar pukul 10 malam dan dapat bangun pukul 4 pagi. The best waktu untuk bangun adalah pukul 4 pagi. Itu memang dalam sains memang cakapkan. So yang saya nak beritahu tu satu. Kedua, kalau betul selalu sangat mengantuk, mungkin portion waktu makan tengah hari kena jaga sikit. Kurangkan karbo nasi. Sebab nasi yang kita ambil adalah gula ringkas. So dia jenis naik cepat, dia turun cepat. Yang turun cepat tu yang kita mengantuk. Okey. Kalau nak level guru saya lah, dia setiap kali dia makan termakan nasi tu, dia exercise turun naik tangga ni 10 minit. So jawapan saya, tidur kalau dapat waktu macam ni, tak dapat 27 minit pun at least ada tidur. Sebab you rasa kan 10 minit tidur pun you rasa fresh Lepas tu mungkin you kena jaga portion nasi lah. Sebab tu antaranya. Dan saya sebenarnya kalau dah banyak macam tu, kita kena kurangkan snacking. Kita diajar sebenarnya makan 5 kali. Itu sebenarnya kita dah start challenge that idea. Kajian menunjukkan USA meningkat kadar obesity dia selepas pakar pemakanan dia bagi suggestion untuk snacking, maksudnya makan 5 kali satu hari. So dia orang dah start turn kepada 3 kali satu hari. Dan sebab dia orang realise yang snacking tu ada manipulation from the FMP company. Okay. Sebab satu Nestle takkan panggil saya lah untuk bagi tahu. Okay. So maksudnya kalau rasa gantuk, snacking kena kurangkan. Okay. Kemudian tidur, portion nasi kena jaga. Menjawab soalan puan? Okey. Tapi tak sesuai untuk makan dalam 1000 kalori ataupun less dalam 900 kalori. Okey. Dia ada kiraan lah. Kita panggil daily calorie requirement. Dulu masa saya ajar kat Kementerian Komunikasi, Kementerian kat sebelah ni kan, Kementerian Komunikasi kan, saya memang ajar kiraan kalori tu puan. Dia setiap orang, contoh kebiasaan wanita dalam 1600 dia sekitar lah yang average dalam study menunjukkan dalam 1600 ke 1800 untuk wanita. Untuk lelaki sekitar 2000 ke 2500. Rasa lelaki dibenarkan makan lebih. Okey, itu kita panggil calorie restriction strategy lah. Ni tuan-tuan masa tanya untuk kurangkan berat ke? Okey. Saya bagi idea ni banyak yang challenging sikit lah
Okey, dia akan menurunkan berat badan. Obviously, kalau contoh saya guna buat boleh. Contoh puan punya okey, contoh puan punya kiraan kita kira dia boleh makan satu hari, minyak petrol dia 1,500. Kata dia ada cara kiraan, saya beritahu dulu Kan wajar ada tank lain, Alphard ada tank lain kan. Okey, ni katalah kita panggil untuk puan ni 1,500. Okey puan tak. Daily calorie requirement, daily requirement. Metabolisme kena kekal pada 1,500. Okey, contoh puan ambil effort untuk buat restriction 1,000 setiap hari. Faham? So berapa kurang dia? 500. Betul? Kali dengan 7 hari dalam seminggu. Berapa? 3,500 ya anak-anak. Okey. Okey. Ikut rumus 3,500 kilokalori, you akan hilang minggu tu half kilo easily. Okey, ni hari cakap benda ni. Okey. 3,500. So, sebulan you boleh hilang berapa? Seminggu setengah kilo, sebulan berapa hilang? So, sebulan you boleh hilang sekitar 2 kilo. Sebab 3,500 is equal dengan half kilo. You hilang dalam masa seminggu kan? Okey. Cuma badan kita dia tak sebarang tu lah untuk turun kan? Okey. Sebab ada orang kira kan, betul, kalau dia tu saya 40 kilo, saya buat macam ni, boleh kosong kilo dia tu. Ada lah yang nakal macam tu kan, saya cakap memang nak kena. So sebab badan kita ada at certain level, calorie restriction tak akan berkesan. Dia dah tahu dah program, sebenarnya dia tengah starving dan dia akan sentiasa maintainkan pada rate tu. Okay. So jadi dia akan turunkan berat badan puan. Tapi kat certain level kita panggil plateau lah kat situ. Antara cara untuk kita naikkan, antara caranya adalah puan kena naikkan ni. Puan kena naikkan ni lah. Betul tak? Puan kena naikkan ni pula. Ada dua cara. Senaman yang agak vigorous dan yang paling senang kita baru laluinya bulan lepas berpuasa. Studi menunjukkan berpuasa lebih powerful untuk tingkatkan metabolisme yang berkaitan dengan 1,500 kilokalori kita ni berbanding dengan exercise. Saya nak beritahu ingat tak lagi cerita Biggest Loser tadi? Pemenang juara dia season pertama nama Ryan. Okay. Dia start pada 140 kilo. Dia habis Biggest Loser tu pada 72 kilo. Tuan-tuan tahu tak berapa berat dia sekarang? Berat dia sekarang 150 kilo. Berat dia sekarang 150. Dia buat satu lagi siri baru, The Truth About Fat. Dia start season pertama punya pemenang nama Ryan, start 140, lepas tu jadi 72. Sekarang berat dia jadi 150. Dia buat satu season baru, nama dia The Truth About Fat. Orang sponsor dia lah untuk program ni. Dan dia suggest fasting. Sebab fasting lebih smart untuk kita tingkatkan metabolisme dan dia lebih senang untuk kebanyakan orang buat. Dia fasting ni another 45 minit lah. Okay. Untuk menjawab soalan puan, dia memang menurunkan berat badan. Tapi at certain level, kita kena tukar strategi. Okay. Dan saya nampak ada ramai yang contohnya guna Akin contoh. Lepas 2 bulan ada partisipan Jacob pun lepas 2 bulan dah start makan London lah, Mazola lah. Sebab banyak teori pasal obesity ni orang kata pasal self control, tapi sebenarnya ada kaitan dengan hormon insulin sebenarnya. Okay. So tak apa, itu ada persoalan ni. Jawab soalan dulu kan? Okey, okey. Saya try test. Bila saya makan roti, turun 2 minggu turun. Dia static. Dia static
merehatkan diri. Tapi bila the next day saya geram, saya macam okey, saya bantai makan nasi. Turun pula. Puan, itu yang kita panggil Insulin. yes, ada kaitan dengan insulin. Ada ke dalam ada dalam graf, cuma dia dipanggil sistem metabolisme ni, dia bukan satu benda yang kita boleh ukur. Kita boleh tengok pada badan kita saja. Macam saya kan, ingat tak saya turun 2 kilo 1 ambil 10 kan? Tuan-tuan lepas tu tahu tak apa saya buat? Saya melantak tau. Tapi saya melantak sebab apa? Saya nak test. Dan memang sampai sekarang berat saya dalam 70 je. Berat ID saya 70. Saya dah dapat 70. Waktu saya try, paling tinggi pun naik 70 je. Which is memang saya nak, sebab orang masa tu saya nampak saya 70 tu bila macam aku dapat kanser ke? Risau dia kan? So kita dapat buat weight sikit apa benda kan? So around tu lah. Dan antara yang saya dapat discover juga adalah dia bukan pasal calorie restriction sangat. Okay, dia ada kaitan dengan macam mana you nak handle metabolisme. Dan antara cara yang saya selalu cakap dalam kelas, kita panggil intermittent fasting. Banyak buku kat US, kat UK, kat Canada memang ada cerita pasal intermittent fasting. Kalau YouTube dia intermittent fasting, memang ramai yang dah start. Ni, ada satu video dia makan 4,000 kalori ni kira macam 2 hari punya makan lah. Dia makan pada waktu dinner, dia makan macam tak ingatnya segala burger tak apa, tapi burger yang dia buat sendiri lah. Tapi dia still maintain pada berat tu saja. Dia buat tu setiap hari. Dia loadingkan dia punya metabolisme tu. So it's a complicated one, tapi kita boleh easykan lah. Maksudnya antara yang saya nak suggest, tempat karbo memang kena rendah, kena ada period of fasting. Antara cara yang paling senang nak fasting adalah last pukul 7 tak ada makan. Nampak susah kan, cuma duduk tu buat kan. Tapi InsyaAllah tuan-tuan, kalau siapa yang berminat, memang boleh buat. Benda-benda ni memang boleh buat. Okey, ada soalan lain? Yang ambil waktu berdua ni. Banyak soalan. Ada soalan lagi? Ada kan? Senang doktor lepas pukul 7 dah pergi kedai mamak lah. Bukan macam parti lah, pergi canai kan? Itu boleh? Boleh? Boleh pula, saya selalu lepas sini. Oh, boleh ni mungkin puan ambil roti hijau. Saya ambil COVID. Roti canai doktor. Roti okey. Roti tu okey. Saya tukar roti jadinya putih pada roti hijau, whole meal. Kalau saya ambil itu 6 kali, kita 6 keping satu hari, 2 dia turun drastik. Yes. Tapi dah habis 2 minggu, lepas tu dia macam hibernate, dia tak nak Ya. Dia bisa makan nasi baru dia turun. Dia perlukan bahan bakar yang lain. Dalam jam telah menunjukkan pukul 2. Berkata kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Dr. Azli Ahmad atas perkongsian yang cukup bermakna pada hari ini, dan semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu dan tips yang dikongsi oleh yang berusaha Dr. Azli pada hari ini untuk kebaikan kita, bukan sahaja menjaga kesihatan dalaman, juga penampilan luar yang menarik dulu, kini dan selamanya. Okay? So, sekian, terima kasih Dr. Azli, terima kasih pada hari ini kerana sudi luangkan masa, dan semoga kita akan bertemu kembali pada bulan hadapan Brown Bag Seminar siri yang keempat 2017. Harap tuan-tuan dan puan-puan setia bersama ITPKT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.